أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين. Muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ni kita meneruskan pengajian kita. Insya-Allah saya doakan semua dalam keadaan sihat dan bersedia untuk sama-sama kita meluangkan masa ini dan kita niatkan ianya sebagai amal ibadah kita, insya-Allah. Dan malam ini kuliah kita berlaku dalam keadaan di luar dan di dalam negara bermacam-macam perkara sedang berlaku. Saya rasa tuan-tuan pun mengikuti perkembangan-perkembangan. Kalau di dalam negara mungkin kalau tuan-tuan dengar khutbah tengah hari tadi dan apa yang dilaporkan dalam berita semalam dan kemarin, semalam lah, mengenai satu cabaran kepada fatwa yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam Selangor terhadap kesesatan satu entiti bernama Sisters in Islam. Fatwa tersebut dicabar semula dan dalam penghakimannya mahkamah membenarkan atau memutuskan fatwa tersebut tidak sah. Bukan tidak sah fatwa itu, tapi tidak sah ke atas entiti itu. Itu yang saya faham secara ringkasnya. Sebab Sisters in Islam ni satu, tak silap saya dia bukan NGO, dia syarikat. Tak silap saya, dia berdaftar sebagai satu syarikat bawah SSM. Jadi bila syarikat ni macam syarikat tuan-tuan juga, orang duk bincang syarikat ni orang ataupun tidak. Sebab dikatakan fatwa ni hanya terpakai pada orang sebenar, bukan pada sesuatu yang dianggap seperti orang, iaitu syarikat. Itu secara ringkas lah. Mungkin secara teknikal mungkin tuan-tuan pun boleh dengar banyak kenyataan-kenyataan, tapi menimbulkan satu isu lah, sehingga mungkin mengelirukan ramai orang. Nak kata sekarang ni dah tak sesat ke? Jadi itu satu hal yang berlaku. Kemudian di peringkat luar negara pun saya rasa semua mengikuti perkembangan yang masih lagi sekarang ni tak tahu akan jadi lebih dahsyat ataupun sebaliknya. Perkembangan di antara Israel dengan Iran yang hari ini dah masuk hari seminggu lah, daripada Jumaat lepas masuk hari ini dah seminggu. Kalau ikut Trump, dia kata hari tu dah habis dah tempoh, ni ditambah pula 2 minggu lagi. Maknanya panjang lagi cerita ni. Dia kata 2 weeks, 2 minggu tambahan diberikan untuk Iran berfikir supaya Iran unconditional surrender. Itu Trump. Tapi Trump ni tak boleh nak pegang dia cakap apa. Tetapi on the ground memang makin macam-macam lah kan. So, kita dok tengok macam-macam kena serang. Dan macam biasalah, kita umat Islam ni dalam semua benda ni kita biasa keliru lah. Benda-benda begini kita biasa keliru. Saya tengok bila berlaku benda macam ni, umat Islam khusus di Malaysia lah, kita antara dua biasanya. Tak tahu tuan-tuan tengok macam mana. Saya tengok macam tu lah. Sama ada yang sebab dia tengok benda ni pening nak faham, tak kisah.
Dia duk fikir ni, esok aku nak sales, aku nak apa semua ni, banyak benda lagi nak fikir ni, kan. Jadi benda-benda yang saya sebut tadi ni tak masuk lah, tak masuk perbincangan. Itu satu. Kemudian satu hujung lagi, dia punya, orang kata istilah dia tu extrapolate tu, dia punya jauh pergi tu, melihat benda yang berlaku tu terlebih jauh. Mungkin kita dah masuk ke fasa akhir zaman, nanti kiamat berlaku dan sebagainya, kan. Saya rasa disebabkan benda ni macam ni lah, kita ni perlu kepada majlis seperti ini. Dan saya harap majlis-majlis di masjid dan surau ni dia jadi tempat ilmu itu subur dengan sebenar. Bukan mungkin tempat sementara menunggu isyak, kan. Malah nak balik rumah kena bebel dengan isteri, kan. Jadi tunggu kat surau. Ramai juga macam tu, kan. Balik rumah serabut, kan. Tunggu kat surau, kan. Sambil-sambil dengar ustaz ceramah. Saya sendiri sebenarnya sangat berharap majlis ilmu di masjid dan surau ini dia memang menjadi pemandu ilmu. Sebab yang paling diperlukan bila kita tengok keadaan umat kita ni, perlu kepada ilmu. Dengan ilmu, orang yang tak kisah akan jadi kisah. Sebab dia tahu bila dia ada ilmu, dia akan faham benda tu ada kesan pada dia. Sistem sini Islam ke, fatwa ke apa ke, mungkin dia nampak macam jauh. Tapi jika dia memahami dengan betul, dia akan nampak ada kesan pada dia, pada anak dia. Kan? Apa kesan kepada akidah anak dia, kesan pada diri dia, kesan pada cucu-cucu dan sebagainya. Jadi dia akan jadi kisah. Begitu juga dalam masalah orang yang melihat semua benda ni jauh sangat, sampai jadi ekstrim. Tafsirannya pun kalau dia berasaskan ilmu balik, dia akan membacanya secara insaf. Insaf ni perkataan bahasa Arab, bukan maksudnya sedih ataupun rasa nak bertaubat, tuan-tuan. Insaf ni dalam bahasa Arab maknanya melihat sesuatu benda tu dengan kadarnya yang betul. As it is, dengan adil lah, kan. Jadi tak mampu orang nak buat begitu kalau tak ada ilmu. Jadi bila kita tengok dalam masyarakat kita ni, yang dominannya yang tak kisah dan yang terlebih, bermakna kita boleh rumuskan lah di situ masyarakat kita ni dengan ilmu ni jauh. Itu hakikatnya lah. Walaupun mungkin ramai yang graduate, yang memegang ijazah tu ramai, tapi ilmu sebenar tu dengan apa yang berlaku, ini menandakan perkara itu. Ialah salah satunya majlis di masjid dan surau lah, selain daripada tempat-tempat lain. Jadi saya harap atas dasar itulah sebenarnya saya komit datang bagi ceramah, bagi kuliah sini. Itu niat saya, sebab kalau saya ambil niat lain tak semangat agak saya nak meneruskan, tuan-tuan. Nak istiqamah bukan senang. Ada orang kata apa susah Ustaz, datang ceramah lah. Ustaz ceramah apa pun kami dengar. Mungkin orang lain macam itulah, saya tak berapa macam tu. Setiap kali saya datang kuliah, tuan-tuan ni, saya kira-kira lebih kurang 2 ke 3 jam saja untuk persiapan. Setiap minggu. Tu baru satu kuliah. Kalau seminggu tu ada, minggu depan ni saya ada 4 kuliah. Tak pernah lagi satu kuliah tu saya cincai-cincai lah. Bukan saya lah kalau macam tu. Sebab saya rasa tanggungjawab. Tanggungjawab saya dengan ilmu dan tanggungjawab saya dengan orang yang mendengar. Jadi moga-moga ini jadi satu tempat untuk kita memahami sesuatu secara berilmu lah, insya-Allah. Dan dengan ilmu kita dapat menentukan letak duduk dengan betul. Jadi boleh menjawab soalan sekarang ni perang dunia ketiga ke tidak ni. Boleh jawab. Bila kita ada pertimbangan yang betul, insya-Allah boleh jawab. Dan menarik, malam ni mungkin sikit sebanyak ada panduan yang keluar daripada perbincangan kita ataupun apa yang kita nak baca pada malam ni. Memahamkan kita sedikit sebanyak tentang asas melihat apa yang berlaku. Kenapa Iran macam tu, kenapa Israel macam tu, nak sokong mana satu, perlu sokong ataupun tidak pun. Cuma saya sebut awal sebab takutkan hujung-hujung tuan-tuan dah ke alam lain, saya sebut siap-siap. Dalam kes Israel dan Iran ini, secara ringkasnya saya boleh sebutkan bahawa kita umat Islam yang Sunni ni, saya sebut situ umat Islam yang Sunni ni kena sentiasa berpegang dengan ayat Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak ubah nasib satu kaum melainkan kaum itu ubah dirinya sendiri. Cukup sifat, cukup syarat, baru Allah akan ubah keadaannya.
Kita sedih apa berlaku di Palestin, kita sedih apa berlaku di Sudan, kita sedih, hatta kita sedih dengan apa berlaku umat Islam kita di sini pun, tetapi kesedihan itu kita tidak gantungkan harapan kepada orang yang akidahnya tak sama dengan kita. Walaupun mungkin dalam sesetengah benda apa yang dia lakukan itu membuka laluan-laluan tertentu. Itu secara ringkasnya saya rasa itu pegangan kita, dan itu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi pun Rom dan Parsi berperang. Kekalahan dua-dua itu ialah apa yang Nabi inginkan, sebab kedua-duanya ialah kuasa yang berpaksikan kekufuran, kezaliman. Jadi bila Parsi menyerang Rom, bila Rom menyerang Parsi, masing-masing penat, masing-masing dan kehabisan tenaga, kan, itu ini dan sebagainya, maka di situ kita bersyukur sebab ada laluan-laluan akan terbuka mempermudahkan kita. Tapi Nabi tak pernah menggantungkan harapan kepada salah satu daripada kuasa tersebut. Sebab masing-masing kuasa itu ada benda dia nak. Apa yang dia buat itu untuk apa yang dia nak. Kita ada yang kita nak. Jadi Nabi usahakan sendiri juga, walaupun daripada benda yang sangat terhad yang dimiliki oleh umat Islam. Tuan-tuan, kalau kita banding kita dengan zaman Nabi, dahsyat lagi zaman Nabi, apa pun tak ada. Dengan segala benda terhad. Jadi Nabi bina from scratch. Akhirnya Allah akan bagilah. Sebab masalah menang tu bukan masalah. Di sisi Allah itu benda mudah, kun fayakun. Allah nak bagi hari ni selesai isu Gaza ni, hari ni juga boleh selesai sebenarnya. Kan? Semalam lagi boleh selesai. Tetapi Allah inginkan kita memenuhi segala syarat. Allah inginkan kita memenuhi usaha-usaha yang sebagaimana Nabi lalui, maka selagi tak penuhi, Allah extend lah lagi. Tetapi Allah tidak zalim. Allah bukakan ruang-ruang tertentu untuk menyiapkan satu keadaan. Itu kesimpulan saya lah. Mungkin ada tuan-tuan tak setuju juga. Saya seminggu lepas ni banyak orang tanya interview saya pun bagilah pandangan saya macam ni. Ramai juga marah. Ramai, ustaz apa tak sokong Iran ni? Tak. Dia tafsir macam tu lah. Kan ke Iran ni bantai Israel ni. Baguslah. Bagi jahanam Israel ni. Betul, saya sokong lah. Baguslah kalau Israel tu mati. Cuma saya pun question kat, betul ke mati Israel? Dah seminggu ni. Kan, tengok macam tak ada apa lagi. Tak tahu. Tak tahu tuan-tuan tengok macam mana. Saya punya penilaian dengan apa yang saya faham, kekuatan yang dimiliki oleh kedua-duanya yang ada sekarang ni baru not more than 10% pun. Kalau betul dua-dua nak menjahanamkan satu sama lain, anytime dah patutnya. Existential katanya kan. Tak tahulah, mungkin taktik ke apa, Allahu a'lam lah. Tengoklah macam mana. Jadi begitulah. Akhirnya masa depan kita ditentukan oleh kita sendiri, tuan-tuan. Orang Islam kadang dia malas, dia ditunggu orang lain selamatkan dia. Kan? Betul lah, ada setengah-setengah pemimpin negara Islam tu kita kecewa. Walaupun Sunni, tapi akhirnya menyerah tengkuk kepada Israel. Bayar jizyah kepada Israel, istilahnya. 1.4 trilion bayar kepada Trump. Betul lah. Sebab tu saya sebut, kalau macam tu pun tak payah bergantung harap pada dia pun. Kan? Memang dia ada jawatan, tetapi umat Islam tu bukan dia saja. Yang 1 ataupun dekat 2 bilion ni, buat apa? Kita semua ni kan. Sebenarnya di tangan kita pun ada kuasa juga, tuan-tuan. Bukan yang ada jawatan saja ada kuasa kan. Begitulah secara ringkas lah. Cuma persoalan kuasa ni, tuan-tuan, menarik. Sebab itu yang kita tengok. Sebab minggu lepas Haji Amin tak datang malam ni. Dia tanya pada saya satu soalan. Dia dengar kita punya kuliah ni kan. Dia menimbulkan satu persoalan. Ustaz, kenapa mudah sangat orang yang masuk Islam zaman Nabi itu boleh jadi murtad? Macam mana masuk Islam tangan Nabi tu? Bukan dengan tangan ustaz-ustaz jawatan agama. Yang mengislamkan tu Nabi. Angkat syahadah tu depan Nabi. Asyhadu depan Nabi. Macam mana boleh murtad? Depan Nabi pun serapuh itu imannya. Macam mana boleh murtad, Ustaz? Sebab kan saya cerita tu, level murtad di zaman Sayyidina Abu Bakar ni sangat meluas kan. Dan malam ni kita akan tengok
Meluas tu sungguh meluas tuan. Tangan tengok nanti. Meluas, bahkan bukan saja meluas, dia punya cepat tu, kan? Baru je Nabi meninggal tu, terus dah. Bukan level isytihar murtad je. Isytihar nak serang, nak jatuhkan lagi. Oi. Jadi yang dia Islam 2 tahun, 3 tahun sebelum tu macam mana sebenarnya kan? Jadi saya jelaskan dulu yang tu sebelum kita masuk cerita panjang. Tuan-tuan, kita kena ingat, memang pada tahun ke-9, tahun ke-10 tu memang berbondong-bondong orang masuk Islam kan. Afwaja kan, dalam surah An-Nas tu berbondong-bondong, semua menghantar wakil masuk Islam. Cuma mereka yang masuk Islam pada waktu itu tak boleh kita faham sama, bahkan memang confirm tak sama dengan sahabat yang masuk Islam di Mekah. As-sabiqun al-awwalun kan, 60 orang, 80 orang yang pertama masuk Islam, sama tak dengan yang masuk Islam lepas adanya Madinah. Minggu depan ni nak Ma'al Hijrah kan. Bila Nabi berhijrah, makin ramai masuk Islam, betul? Jadi di Mekah sabiqun awalun. Kemudian bila Nabi isytihar dakwah di Mekah, makin ramai masuk Islam. Kemudian Nabi berhijrah, makin ramai masuk Islam. Kemudian bila Nabi menang perang Badarnya, Uhudnya, menang pula pembukaan kota Mekah, makin ramai masuk Islam. Dan bila Nabi mula menghantar isyarat-isyarat kepada Rom dan Parsi dan sebagainya, makin ramai pula yang masuk Islam. Semua ni tuan-tuan, masuk Islamnya tak sama. Semua ni masuk Islam tak sama. Dan bahkan dengan banyak dalil-dalil dalam Quran dan hadis pun perkara itu disebut kan. Jadi yang masuk Islam pada tahun ke-9, ke-10 Hijrah memang masuk Islam depan Nabi, tapi tak semua masuk Islam depan Nabi itu akidahnya, keimanannya sama kan. Jadi yang masuk Islam pada tahun ke-9 dan ke-10 Hijrah ni, bila kita analisis tuan-tuan, mereka masuk Islam hanya setelah mereka melihat keadaan seluruh semenanjung tanah Arab sudah berpihak kepada Nabi SAW. Makna apa di situ tuan-tuan? Kalau saya mudahkan cerita, masuk Islam tu sebab dapat hidayah daripada tafakur, muhasabah, mencari Tuhan, ataupun pintunya tu sebab takut dengan kuasa. Mana satu? Kan? Yang kedua tu lah. Jadi nak kata tu tak kira masuk Islam, masuk Islam juga kan. Itu indahnya Islam ni kan. Pintu masuk Islam ni macam-macam. Tapi apa yang berlaku lepas buka pintu? Itu yang penting. Orang yang buka pintu atas dasar mencari kebenaran, macam Sayyidina Abu Bakar, macam Sayyidina Umar yang awal-awal, bila dia dapat pintu hidayah, bila dia masuk, dia akan segera mencari lagi. Macam jumpa air yang mengenyangkan, air yang menghilangkan dahaga. Dia mengaji Quran betul-betul faham sehingga dia kenal Allah, faham apa itu Allah. Besar. Lalu benda tu kan, macam iman itu seperti gunung dalam hatinya. Tapi yang masuk Islam, dibuka pintu kerana memikirkan pertimbangan, kalau dia tak masuk ni habis aku, kabilah aku apa jadi. Ataupun dia masuk sebab nampak boleh tumpang kenaikan, kebangkitan kan, right. Maknanya dia akan masuk Islam mengucap syahadah, tetapi dia tidak akan betul-betul mencari ataupun menambah, memahami imannya. Jadi yang berlaku tuan-tuan, simptom yang berlaku memang betul. Bila kita analisa, kebanyakan yang murtad ini ialah mereka yang masuk Islam pada tahun ke-9, ke-10 Hijrah, dan mereka masuk Islam di atas sebab-sebab kuasa. Ni patah baliklah saya bawa soalan awal tadi kan. Kuasa ni ada gravitinya tuan-tuan. Ini bukti bahawa kuasa itu ada graviti. Adakah perkara ni tak difahami oleh Nabi? Adakah Nabi tak tahu bahawa mereka ni satu hari akan reverse balik sebab rapuh? Nabi faham. Nabi faham. Maknanya orang yang masuk atas dasar kuasa ni tak samalah dengan yang masuk atas dasar iman. Tetapi kenapa Nabi terima? Kenapa Nabi memperluaskan kuasa Nabi? Sebab akhirnya, sebagaimana disebut oleh yang ulama, kebenaran dan kuasa itu mesti sentiasa berganding. Sekiranya kebenaran tidak ada kuasa, kebenaran itu tak akan sampai pun kepada manusia. Orang tak akan terima pun.
Melainkan illa qalil. Orang yang sangat sikit saja yang akan mencari betul-betul. Tetapi jika kebenaran ataupun sesuatu benda, ideologi, ada kuasa padanya, maka kebenaran itu akan terselah, tertegak dan orang akan nampak dan terima. Jadi mana-mana kuasa tuan-tuan sebenarnya dia mesti berpairing dengan satu idea. Jadi kalau tuan-tuan tanya saya, yang berperang ni sekarang ni di Timur Tengah itu, dua kuasa. Dan kuasa yang ada bawa idea tertentu. Dan dengan adanya kuasa dan idea itulah dia berjaya merangkul, mengawal walaupun orang yang akidah berbeza. Kan? Hatta di belah Israel pun Zionism itu sebenarnya satu idea yang menjadi kuat, yang dikuasakan sebab ada negara bela dia, kan, dia bina kemampuan dia untuk menjajah dan bla 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 dan sebagainya, sehingga akhirnya orang-orang lain yang beragama ataupun yang patutnya akidah dia tak boleh terima benda tu pun boleh terima. Sebab tu kita lihat hari ini ada bukan Yahudi sahaja menjadi Zionis, ada Kristian Zionis, ada Muslim Zionis, ada Hindu Zionis dan sebagainya. Kan? Bermakna disebabkan kuasa idea itu menjadi kuat, maka mereka pun gravitate diikat dengan graviti kuasa yang ada pada idea Zionism. Sama juga dengan Iran. Kan? Iran ini dia bawa satu idea dan idea itu disokong dengan kekuatan dia. Orang lain tak berani serang Israel, dia berani serang. Jadi orang nampak, wah, bermakna itu juga ada gravitinya, menarik orang untuk berada bersama dengan dia. Kenapa tak ada orang yang betul-betul bawa akidah yang bersih, yang sunni? Diorang kata ada ustaz tu negara lain-lain tu. Yalah, akidahnya ada, kuasa pula tak ada. Kan? Jadi akhirnya tak boleh buat apa-apa. Jadi Nabi SAW mengajar kepada kita tuan-tuan, ada akidah yang betul, okey, kita boleh ajar, tetapi tak memadai. Akidah mesti dipelihara dengan kuasa dan disebarkan dengan kuasa. Sebar dengan kuasa ni maksud bukan dengan bunuh orang semata-mata, dengan kekuatan. Orang rasa takut, orang rasa kagum, pun kuasa juga, kan? Tak semesti benda yang menakutkan. Kekaguman orang kepada kehebatan Nabi, sebagaimana kita baca bila Nabi SAW nak masuk ke kota Mekah. Nabi susun batalion tentera Islam yang banyak ni mengikut kabilah. Semua umat Islam ni, Ansar, Muhajirin, tapi Nabi susun bawa bendera mengikut kabilah masing-masing, bani masing-masing, berjalan. Yang belakang sekali baru Quraisy dan Nabi dalam tu. Dan dalam setengah riwayat cerita Abu Sufyan disuruh duduk tepi tengok perbarisan ni nak masuk kota Mekah. Jadi Abu Sufyan ni top gun orang Quraisy. Kita dah baca cerita ni itu kan. Top gun Quraisy bila melihat perbarisan macam ni rasa kagum. Sampai hujung sekali nampak yang paling dahsyat ni, yang paling gemilang ni. Lalu ditanya kepada Al-Abbas, pakcik Nabi yang menemani Abu Sufyan, yang ni kabilah mana? Ini siapa dia ni? Lalu Al-Abbas kata, inilah dia Nabi SAW. Jadi Abu Sufyan cakap apa? Wah, hari ini baru aku boleh nampak dengan mata aku a real kingdom. This is kingdom. Inilah Al-Mulk. Dalam riwayat tu ceritalah. Abu Sufyan kata, this is kuasa. Tapi Al-Abbas jawab balik, bukan. Ini bukan kuasa. Innahan nubuwah. Kehebatan yang kamu lihat itu ialah kehebatan nubuwah. Jadi bermakna kehebatan itu mempersonakan Abu Sufyan sehingga akhirnya Abu Sufyan menerima masuk Islam. Jadi penting sebenarnya kuasa ni untuk menjadi pintu hidayah kepada manusia. Betul, asasnya memanglah kita ajak orang beriman dengan kita berdialog dengan memahamkan dan sebagainya, tapi kuasa pun menjadi pintu. Cuma orang yang masuk Islam kerana kuasa biasa tak akan samalah dengan yang masuk Islam kerana mencari kebenaran. Jadi majoriti yang murtad ialah mereka yang masuk Islam kerana terpesona dengan kuasa, ataupun kerana melihat ada ruang-ruang mendapat
apa orang kata, a taste of power. Atau paling kurang istilah kita hari ni, duduk di koridor kuasa. Tuan-tuan pernah dengar istilah kan, the corridor of power kan. Dia tak ada power pun, duduk kat koridor pun okey lah, rasa macam ada kuasa. Kan, mengatakan bahawa aku pengikut Muhammad itu pun dah satu, wah kan, it's a power itself. Jadi bila Nabi SAW wafat, mereka menganggap kuasa itu hilang, maka sebab masuk Islam pun hilang. Dan orang Arab dulu-dulu, macam saya sebut, dia punya penilaian, sebahagian besar yang masuk, yang murtad ni, yang masuk Islam dan murtad ini, mereka menganggap bila mereka masuk Islam, dia bukan terima satu agama, dia terima satu perjanjian kuasa dengan Nabi. Itu rupanya. Walaupun syahadah dia tu syahadah yang sama kita ucap, tapi dia faham bahawa ini ialah satu kontrak kuasa Nabi SAW, aku ikut kuasa itu. Jadi bila Nabi hilang, Nabi tak ada, Nabi wafat, maka bagi dia habis lah, kontrak tamat. Kan, dulu kita baca cerita masa Sayyidina Abu Bakar buat haji. Sebelum Nabi buat haji, tahun sebelum tu Sayyidina Abu Bakar buat haji. Dan pada tahun tu turun surah At-Taubah. Surah At-Taubah membatalkan segala perjanjian damai dengan mana-mana orang-orang Arab yang ada di semenanjung tanah Arab. Bermakna selepas turun ayat ni tak ada dah, sama ada kau terima Islam atau kau keluar daripada sini. Siapa yang membacakan surah At-Taubah ni di depan orang yang menunaikan haji ni? Patutnya Sayyidina Abu Bakar lah. Sayyidina Abu Bakar wakil presiden, kalau istilah kita hari ni kan. Wakil patut membacakan announcement tersebut. Tetapi kita baca dalam sirah, Nabi menghantar Sayyidina Ali untuk membaca announcement tersebut kepada orang Arab. Kalau tuan-tuan masih ingat apa sebabnya, kenapa Sayyidina Ali yang kena bacakan, kenapa bukan Sayyidina Abu Bakar? Kerana di sisi orang Arab, satu-satu perjanjian hanya diterima dan hanya dikira terbatal jika yang menerima dan membatalkan itu ialah orang daripada kabilah itu. Jadi dulu mereka masuk, enter the agreement dengan Nabi orang Quraisy, Bani Hashim. Kalau orang lain kata benda ni terbatal, tak kira lagi, aku kena dengar daripada Bani Hashim, kena dengar daripada kabilah. Jadi Nabi pun hantar Sayyidina Ali. Nabi tak nak pergi, Nabi pun kena hantar orang daripada the household ataupun clan Bani Nabi sendiri. Ini orang kata norma lah, norma di zaman itu. Jadi rupa-rupanya ramai yang murtad ini masuk Islam dalam keadaan masih berpegang dengan benda tu. Jadi bila Nabi mati, dia consider habis lah, tamatlah cerita ni. Kuasa, punca kuasa hilang, maka kontrak kuasa pun hilang, maka dah tak ada sebab dah kita ni menganggap kita ni orang Islam. Itu satu. Kemudian yang kedua, ramai juga yang masuk Islam ni, kalaupun bukan masalah kuasa dan sebagainya, ramai yang pragmatik aja. Kan, dia nak menumpang kot dapat untung sikit dan sebagainya. Dan disebabkan itu, mereka bila masuk Islam pada tahun ke-9, ke-10 Hijrah, mereka tak belajar betul-betul. Jadi kita tengok kabilah-kabilah yang murtad ini, khususnya yang murtad, ialah mereka yang tak sempat nak belajar Islam betul-betul. Dan Nabi SAW sedar perkara ni, tapi masa tidak menyebelahi Nabi. Kan, maknanya Nabi wafat dulu. Jadi tanggungjawab orang yang seterusnya untuk memastikan bahawa selepas ini mengembalikan mereka kepada Islam dan mesti memperkukuhkannya dengan kefahaman, dengan ilmu, dengan tarbiyah dan sebagainya. Sebab kalau tak memang easy, goyang kan, fikir sikit, sebagainya. Dan kemudian yang ketiga, kenapa senang sangat murtad, macam saya sebut hari itu, isu zakat tu, sebab mereka menganggap rupa-rupanya benda ni hanyalah isu government saja. Masuk Islam ni macam terima satu government, kan, dia mekanisme saja. Jadi bila Madinah kelihatan macam runtuh, maka government dianggap runtuh, jadi tak ada isu dah nak bayar zakat, dan segala-gala yang berkait dengan zakat itu batal, maka mereka pun keluarlah daripada Islam. Jadi itu sedikit sebanyak menjawab tuan-tuan kenapa senang sangat sahabat-sahabat ni murtad. Sebab itu level sahabat tuan-tuan, kita ni tabi'in pun tidak, tabi'in pun tidak.
Depa tu sahabat tu. Sebab melihat Nabi masuk Islam ketika Nabi ada, Nabi masih hidup, kan? Jadi sahabat pun ada macam-macam darjatnya, macam-macam degreenya. Hakikatnya itulah manusia, tuan-tuan. Akan berulang sampai kiamat. Akan ada manusia yang macam tu, akan ada manusia yang memang mencari kebenaran. Jadi maknanya apa? Maknanya, dan malam ni kita akan lihat Saidina Abu Bakar faham perkara ni. Islam hanya boleh kekal selepas ini jika Islam itu difahami dengan betul satu hal akidahnya, tetapi juga Islam mesti kekalkan kuasa. Dan rupa-rupanya tuan-tuan, itu yang difahami oleh Saidina Abu Bakar. Mengapa benda terakhir Nabi buat ialah menghantar tentera Usamah bin Zaid? Mengapa usaha terakhir Nabi buat ialah cuba menundukkan kerajaan Rom? Di sisi Saidina Abu Bakar, itulah satu cara untuk menunjukkan Islam ni masih berkuasa, dan itulah yang akan menyebabkan orang ni tak murtad. Makna bukan masalah kuasa Rom sahaja kat situ. Sebenarnya menyerang Rom ialah demi menunjukkan kepada yang lain bahawa al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tu sentiasa tinggi dan tidak akan ada yang lebih tinggi daripadanya. Maka orang yang baru nak berjinak, baru yang mu'allafati qulubuhum, kan, baru nak jinak-jinak hatinya ni boleh bertahan, tak cepat sangat murtad. Sebab tu saya nak Abu Bakar insist, apa jadi pun hantar tentera Usamah. Kuasa mesti ditonjolkan. Ini perkara penting, saya rasa boleh kita ambil ibrah di sinilah. Antara sebab hari ni orang pun tak berapa nak memahami Islam. Ada orang tanya saya, kat Malaysia ni berapa lama orang Islam duduk bersama dengan orang bangsa lain, agama lain? Kenapa susah untuk, ialah kita tak anggaplah, tak logik lah 100% orang masuk Islam. Tapi paling kurang ni mesti meningkat. Betul lah, tak tahulah, saya fikir gitulah logiknya. Sebab kita ni orang ramai kat sini. Sekiranya orang nampak Islam betul dan sebagainya, mesti orang masuk Islam. Tapi kita boleh kata secara komposisi agamanya lebih kurang lah. Semenjak merdeka sampai sekarang lebih kurang aja, kan? Kalau saya salah, betulkan saya lah. Saya rasa lebih kurang. Sebab apa? Orang, kalau tanya pun orang yang bukan Islam, bila dia tengok Islam di Malaysia, dia pun rasa apa motivasi dia untuk kecuali dia memang mencari kebenaran. Itu yang memang masuk Islam sebab dia cari kebenaran. Dia study Quran, sebagainya, mungkin. Tapi dengan duduk bersama dengan orang Islam, ada tak mengubah persepsi dia terhadap kehidupan? Ada tak dia rasa engkau dengan aku lain? Ataupun engkau pun cari duit, aku pun cari duit, engkau pun siang malam berhamba menjadi hamba duit, aku pun hamba duit, lebih kurang ya kita. Buat apa aku nak masuk Islam? Kan? Hatta aku ni tak masuk Islam, lagi jauh lagi aku kejar benda-benda yang kau kejar ni. Sebab kita tidak ada pengaruh dan kuasa di situ. Itu hakikat yang perlu diinsafi lah. Kita ada macam-macam dibuat, bukan saya kata ni bila tak, ustaz nak kata jawatan agama tak buat apa, bukan. Tapi makna hakikat yang menunjukkan apa yang berlaku ni belum cukup mendatangkan satu haibah, satu pesona kepada orang bukan Islam untuk gravitate, masuk dalam graviti kuasa Islam. Jadi disebabkan itulah wujudnya di zaman Sayyidina Abu Bakar ni orang-orang yang murtad. Tapi macam saya sebut minggu lepas, dalam semua yang murtad ini mesti ada percentage yang dia memang masuk Islam sebab kebenaran. Kan? Kalau tuan-tuan pun ingat dulu cerita, kan, ada satu kabilah, saya lupa nama dah lah, tapi yang menarik kan dalam cerita tu, dia daripada Yaman, tak silap saya. Yaman ke Taif, kan, bila dia datang rombongan tu, kan, rombongan pakcik-pakcik, betul ada seorang je budak dalam tu, kan. Budak ni kerja dia jaga beg. Pakcik-pakcik keluar pergi jumpa Nabi setiap hari, budak ni kerja dia jaga beg. Macam tukang, sebenarnya jadi budak bawa beg je lah, kan. Dia tu hari last dia baru sempat jumpa dengan Nabi apa semua, kan. Dia tunggu pakcik-pakcik ni tidur baru dia pergi jumpa. Tapi lah di penghujung, dia ni yang Nabi SAW lantik menjadi mas'ul, menjadi naqib, menjadi orang yang in charge memahamkan kaum dia dengan agama. Sebab apa? Sebab Nabi nampak, ini budak ni betul nak faham. Jadi ini memahamkan kepada kita bahawa dalam kabilah-kabilah yang murtad ini wujud orang-orang yang betul nak faham Islam.
Jadi ini dinamakan sebagai qaidah as-sulbah, tulang belakang dalam kaum tersebut. Dan perkara ini disedari oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi strategi Sayyidina Abu Bakar, saya ulang sikit yang minggu lepas, sementara nak menanti orang-orang tentera Usamah balik daripada Syam, sebab yang di Madinah ni tak ramai sangat, Sayyidina Abu Bakar mengukuhkan kedudukan mereka yang persentage yang bertahan dengan Islam dalam setiap kabilah. Apa Sayyidina Abu Bakar buat? Sayyidina Abu Bakar menghantar surat. Surat hantar, tetapi surat ini dihantar secara umum kepada semua kabilah ni, tetapi secara khususnya untuk memberi keyakinan kepada yang masih kekal, masih sabat di atas Islam dalam kabilah tersebut. Sementara nak menunggu tentera Usamah balik. Sebab nanti bila tentera Usamah balik, kekuatan tak cukup berpada dengan surat, tak cukup berpada dengan peringatan, tarbiyah, pendidikan, tak cukup tuan-tuan. Mesti dengan kuasa. Mesti ditundukkan dengan kuasa, sebab yang datang melawan ni pun melawan dengan kuasa. Jadi secara ringkas itu yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan sebenarnya Sayyidina Abu Bakar meminta yang masih kukuh Islamnya tu dalam setiap kabilah ni untuk jangan senyap. Ini arahan daripada Sayyidina Abu Bakar. Sebab apa? Strategi Sayyidina Abu Bakar, kalau boleh lumpuhkan dari dalam dulu. Gerakan murtad ni lumpuhkan dari dalam. Jadi tak payah susah sangat kalau nak berperang tu, dan nak mengelak daripada gerakan ni membesar, bergabung. Dia mula-mula kecil-kecil tapi takut dia berkumpul, buat demo kat dataran, ramai-ramai kumpul, kenal satu sama lain, dia dah jadi gerakan besar. Jadi Sayyidina Abu Bakar minta mereka yang dalam setiap kabilah ni untuk proclaim, isytiharkan bahawa mereka masih bersama dengan Islam walaupun aku dengan kau satu kabilah. Jadi yang nak murtad ni pun macam pelik. Apa pasal kau nak stay lagi? Kan? Sebab yang nak murtad ni, cara fikir dia bukan pasal Islam pun dalam kepala ni, dia pasal keuntungan kabilah, kuasa. Jadi patut kalau kau fikir kuasa kabilah kita, ini peluang sekarang ni. Ini peluang merebut kuasa, ini peluang kita tunjuk balik, kita kembali balik ke zaman kita dan sebagainya. Apa hal tiba ada dalam kabilah dia juga yang masih nak kekal dengan Islam. Jadi Sayyidina Abu Bakar minta mereka yang masih kekal ni zahirkan secara vokal, dan kalau perlu berdebat dengan yang nak murtad ni. Dan ada beberapa lah kes-kes yang menunjukkan bahawa mereka ni buat perkara-perkara macam tu dan ada kesannya. Misalnya ada salah satu kabilah di Yaman, tak besar mana, tapi asalnya seluruh kabilah ni nak murtad. Cuma disebabkan ada kelompok yang dalam tu yang mula-mula dia cakap je, dia cakap sahaja dia nak kekal dengan Islam. Jadi baki kabilah dia bergaduh lah, berlawan. Yang dia ni pun boleh tahan, melawan balik. Maknanya mungkin berani lah. Jadi bila dah bergaduh macam tu, akhirnya yang menang debat, menang hujah tu ialah yang masih kekal Islam, maka seluruh kabilah tak jadi murtad. Jadi daripada elok-elok, daripada asalnya mungkin membesar sampai memerangi Madinah, tak jadi. Maknanya wujud perkara-perkara begitu. Jadi dalam buku yang kita baca ni tuan-tuan, disebutlah macam-macam nama-nama beberapa orang sahabat-sahabat yang buat macam itu, dan inilah sebenarnya jihad mereka dalam kabilah mereka sendiri. Baik. Dan adakah perkara itu ada kesannya? Ya, betul. Penulis mengatakan kesannya ada kesan yang besar. Sebahagian ada yang reverse balik daripada murtad, dan sebahagiannya akhirnya kembali membayar zakat disebabkan ada orang dalam kabilah itu sendiri yang istilahnya berdakwah baliklah kepada sahabat sesama kabilah. Kemudian bila tentera Usamah balik, macam yang kita baca minggu lepas, Sayyidina Abu Bakar pun mula menyusun untuk kita kena crack down betul-betul. Bermakna walaupun Sayyidina Abu Bakar meminta yang dalam tu untuk settlekan, tapi tak boleh sepenuhnya. Maklumat yang diterima oleh Sayyidina Abu Bakar, arus tu semakin kuat. Dan arus itu semakin merebak, cuma belum menjadi centralized tuan-tuan. Dia sporadik. Di setiap kabilah, utara, selatan, timur dan barat Madinah, semua ada gerakan murtad.
Dia belum bergabung. Ni kalau bergabung dia boleh jadi besar. Jadi Sayyidina Abu Bakar kata kita kena cantas sebelum dia menjadi lebih teruk. Yang ni yang cerita saya baca minggu lepas. Sayyidina Abu Bakar sendiri kata dia nak pergi kan. Jadi dua kabilah Sayyidina Abu Bakar sendiri perangi. Itu yang kita baca minggu lepas. Kemudian Sayyidina Abu Bakar balik, keluar sekali lagi. Yang sekali lagi ni yang saya sebut sahabat marah dengan Sayyidina Abu Bakar. Sahabat lain datang pada Sayyidina Abu Bakar kata, wahai Abu Bakar, tak payahlah engkau keluar. Kalau engkau meninggal lagi payah ni. Lagi kucah kacir kita nak melawan orang murtad. Tapi tak makan saman. Sayyidina Abu Bakar kata tak ada. Aku sendiri akan tunjuk. Aku sendiri akan lead sampai benda ni selesai. Cuma sambung cerita malam ni, rupa-rupanya Sayyidina Ali datang jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Ali datang berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Ali kata, wahai Abu Bakar, tak ingat ke engkau apa yang diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Uhud? Apa berlaku pada perang Uhud? Pada perang Uhud rupanya Sayyidina Abu Bakar ni pernah minta pada Rasulullah, dia kan sebelum perang orang Arab, dia kan hantar wakil one on one. Itu sebelum start perang beramai-ramai, dia akan ada dipanggil mubarazah. Mubarazah ni duel, maknanya satu lawan satu untuk tengok tunjuk kuat. Jadi satu lawan satu, habis baru semua berperang. Salah seorang yang minta kepada Rasulullah untuk keluar satu lawan satu ni ialah Sayyidina Abu Bakar. Dia nak lawan dengan anaknya sendiri, Abdul Rahman. Masa ni Abdul Rahman belum masuk Islam. Abdul Rahman masuk Islam 3-4 tahun lepas tu. Dia minta pada Rasulullah, sebab anaknya keluar ni, Abdul Rahman keluar, belah Quraisy, belah orang kafir, anaknya keluar. Jadi Abu Bakar kata, biar aku sendiri keluar, aku nak penggal. Keimanan Sayyidina Abu Bakar. Tapi Rasulullah kata tak payah. Sebab apa? Rasulullah nak Abu Bakar kekal hidup. Kok takutkan anaknya pula menang lawannya. Kan? Takutkan anaknya pula yang menggal bapaknya. Dah meninggal pula Sayyidina Abu Bakar, dah satu hal pula. Jadi Rasulullah kata, tak, wahai Abu Bakar, stand down, stay. Jadi Sayyidina Ali mengingatkan kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, dulu Rasulullah cakap macam tu, aku mengulang apa yang Rasulullah sebut. Kewujudan kau di Madinah, hidupnya engkau tu lebih diperlukan umat Islam daripada engkau berperang di sini. Jadi bila Sayyidina Ali cakap, barulah Sayyidina Abu Bakar akurlah. Jadi Sayyidina Abu Bakar pun okey. Sayyidina Abu Bakar kata, aku akan balik ke Madinah. Dan Sayyidina Abu Bakar minta beberapa sahabat besar stay bersama di Madinah. Yang ini akan duduk command center. Sekarang kita akan mengisytiharkan perang throughout the whole peninsula of Arabia, seluruh jaziratul Arab. Jadi mesti ada command center, Abu Bakar di tengah-tengah di Madinah bersama dengan beberapa orang sahabat. Berapa banyak tentera yang dibina oleh Sayyidina Abu Bakar melawan murtad ni tuan-tuan? 11 batalion tentera. Ada 11 batalion yang dibentuk. 11 ni semua ke tempat yang berbeza. Saya nak tunjuk peta tuan-tuan, tapi tunjuk kat sini tak nampak pun. Tapi kalau boleh tunjuk dalam peta tu, satu semenanjung tanah Arab tuan-tuan. Daripada ke utara, dah masuk kawasan Syam, kawasan hari ni Syria, Iraq dan sebagainya pun ada. Ada yang dihantar. Yang pergi sampai ke belah Bahrain. Okey, ni ke belah Teluk. Sampai ke Bahrain, sampai ke Kuwait, sampai ke Riyadh hari ni. Ni maknanya belah Saudi hujung, belah timur ni. Yang pergi ke Oman pun ada. Yang pergi ke Yaman pun ada. Dan ketua yang akan melihat pergerakan semua ni di luar command center ialah Sayyidina Khalid bin Al-Walid. Sayyidina Khalid bin Al-Walid dia chief kepada semua batalion ni, tetapi atas sekali panglima tertingginya ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sendiri di Madinah. Saya siang tadi sebab saya nak nampak gambaran ni. Berapa besar mission ni tuan-tuan ni? 11 bergerak serentak seluruh semenanjung tanah Arab. Tuan-tuan tahu besar mana semenanjung tanah Arab? Saudi sahaja sudah
tak silap saya 4 kali ganda saiz Malaysia ni. Itu Saudi je hari ni. Belum campur Yaman, belum campur Oman, belum campur UAE, belum campur Bahrain, Qatar, Kuwait, Iraq, Syria. Semua ni saya rasa kalau campur, katalah cincai kira mungkin 7 kali, 8 kali atau mungkin 10 kali saiz Malaysia. Besar tuan-tuan. Banyak kabilah. Semua at once. Sayyidina Abu Bakar, ini yang menariknya saya nak cerita ni, Sayyidina Abu Bakar melancarkan serangan on multiple fronts, serentak. Seingat saya lah tak pernah lagi berlaku macam ni, betul tak? Zaman Nabi tak pernah buat lagi. Mungkin misi dakwah tu ada, misi dakwah serentak banyak tempat tu ada. Tapi melancarkan tentera serentak di pelbagai front tak pernah berlaku lagi. Ini boleh katakan kali pertama di zaman Sayyidina Abu Bakar bermulanya melancarkan serangan atau menunjukkan kuasa dalam bentuk yang macam ni. Dan ini nanti kita akan faham tuan-tuan. Pentingnya benda ni bukan sahaja untuk mengalahkan murtad ni, tapi nanti bila cerita kita tengok Sayyidina Abu Bakar nak membuka Palestin, nak membuka Syam, nak membuka Parsi, kalau bukan sebab ketika ini mereka ni ada pengalaman ini, tak mampu untuk membuka Syam dan Parsi. Dan dahsyatnya juga disebut oleh penulis ni, 11 tentera ni bergerak, arahan daripada Sayyidina Abu Bakar kena sentiasa aware dengan masing-masing punya update. Sebab ada masa mungkin tim sini perlukan tim sana. Tak tahu mana satu yang akan jadi perang yang besar. Memang Sayyidina Abu Bakar ada maklumat setengah kabilah tu lebih besar daripada yang lain, tapi boleh jadi perang tu memerlukan tim lain datang rescue. Jadi imagine tuan-tuan, ni 11 tempat, bukan tempat dekat-dekat. Kalau semua dalam bangi tak apa lagi, kan? Satu. Yang kedua, zaman ni tak ada macam mana communication tuan-tuan. Saya pun fikir macam mana dia coordinate. Kita sekarang nak hantar daging korban pun pening lah nak coordinate kan. Nak update lah, semua keluar voice note kan. Waktu voice call masuk ramai-ramai serabut, bercampur suara, pening. Kena buat war room ni. Nak hantar daging korban pun kan. Buat dashboard tu. Okey, ini dah settle belum? Ini 11 military expedition at once, berdepan dengan tentera-tentera kabilah yang juga kuat, tanpa wujud WhatsApp, tanpa wujud internet. Jadi diceritakan dalam ni, penulis menceritakan Sayyidina Abu Bakar set up sistem komunikasi yang sangat kukuh. Ada sahabat-sahabat yang kerja dia hanya menghantar maklumat. Kau jangan pergi perang pun. Maksudnya 24 jam setiap hari, 24/7, maklumat dihantar daripada Abu Bakar pergi kepada tentera. Tentera patah balik, relay balik. Lepas tu hantar balik. Postman lah. Tapi postman ni kerja dia 24/7 tuan-tuan. Dah ada nama-namanya, disenaraikan nama-namanya, sahabat-sahabat yang kerjanya itu. Sebab bukan mudah kan, nak coordinate, nak update ni apa jadi. Dekat Iran sekarang pun dah pening. Hari itu yang kena bom stesen TV kan. Lepas tu kerajaan Iran pun dia tutup internet. Jadi orang in the dark. Saya ada pengalaman sikit dulu macam tu. Dah azan azan dulu, azan. Jadi komunikasi, tadi nak sambung, komunikasi dan perhubungan ni sangat penting. Pengalaman saya dulu masa revolusi di Mesir, perkara pertama yang kena tutup komunikasi. Jadi bila orang tak boleh communicate, jam lah. Orang tak tahu apa jadi chaos, akan berlaku chaos. Jadi sekarang ni Israel dia nak wujudkan chaos dalam Iran. Orang rakyat tak tahu apa kerajaan nak buat, kerajaan pun tak boleh nak cakap. nak meyakinkan, nak menenangkan rakyat pun tak boleh. Tapi ada orang kata Elon Musk buat dia hidupkan Starlink supaya ada internet balik. Jadi orang boleh buka balik. Wallahualam lah, yang actual saya pun tak tahu, saya tengok berita je lah ni. Tapi nak ceritanya, Sayyidina Abu Bakar establish sistem komunikasi yang cepat supaya pergerakan update dapat dipantau. Jadi tuan-tuan, kenapa Sayyidina Abu Bakar buat macam ni? Kenapa susah-susah buat macam ni? Tujuan Sayyidina Abu Bakar satu sahaja. Sayyidina Abu Bakar tak nak memberi ruang kepada gerakan murtad ini untuk sempat berkembang dan bergabung. Sebab itu mesti serang serentak semua dan serang secara mengejut. Jadi memang betul, nanti kita akan tengok, sebab cerita detail kita akan baca satu-satu.
Sayyidina Khalid jumpa dengan siapa, Sayyidina ni, apa kisah mereka. Tapi bila kita tengok penghujung, kenapa gerakan murtad ini akhirnya berjaya? Sayyidina Abu Bakar depani walaupun banyak, ialah kerana Sayyidina Abu Bakar buat sifatnya preemptif. Sebelum orang serang, sebelum orang prepare, kita serang dulu, kita pergi dulu supaya kita ada upper hand. Orang pun tak sempat nak buat apa-apa, orang akan menyerah supaya mereka kembali kepada Islam, kan? Jadi kalau dia dah sempat bina kekuatan, apa, bersedia bersemangat nak perang, susah dah nak patah balik masuk Islam tu, kan? Sama ada dia betul-betul mati perang, kan? Ataupun dia mungkin mengalahkan Islam. Jadi Sayyidina Abu Bakar nak mereka masuk Islam balik. Jadi serang mereka supaya mereka takut, instill fear, supaya kembali pada Islam. Kuasa tu menundukkan mereka untuk kembali kepada Islam, dan memang itulah akhirnya yang berlaku. Jadi ini pengajaran penting yang kita boleh ambil juga daripada Sayyidina Abu Bakar, seorang yang peribadinya kalau kita baca macam tak kena dengan benda ni. Tapi Sayyidina Abu Bakar ada ilmu. Patah balik poin awal saya. Bila kita buat sesuatu atas asas ilmu, maka kita faham. Waktu bila kita kena ketat skru, waktu bila kita longgar skru. Waktu bila kita rotan, waktu bila kita cakap elok-elok. Kan? Itulah orang, beza orang ada ilmu dengan orang tak ada ilmu. Dan ini membuktikan Sayyidina Abu Bakar lah sahabat paling berilmu di kalangan semua sahabat. InsyaAllah minggu depan kita akan lihat ada surat yang diutus oleh Sayyidina Abu Bakar kepada semua tempat yang diperangi ini. Dan ada surat juga yang diberikan oleh Sayyidina Abu Bakar kepada tentera-tentera yang memerangi ini. Dan dalam tu pun kita boleh faham apa sebenarnya intention dan apa yang dikehendaki oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setakat itu dulu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.